Berek Jabatan Kerja Raya Parit Sulong, Johor. Deretan bangunan usang tetapi bukan sekadar binaan lama. Di sinilah peristiwa berdarah pembunuhan beramai-ramai Parit Sulong telah berlaku. Pada 22 Januari 1942, anggota pasukan berikat yang sedang berundur dari Muar telah disekat oleh tentera Jepun di atas jambatan Parit Sulong. Sebahagian daripada mereka berjaya menyusup keluar dari kepungan Jepun. Namun askar yang cedera menjadikan berek ini sebagai tempat berlindung. Selepas tentera Jepun berjaya menguasai kawasan itu, 110 tentera Australia dan 35 tentera India yang tidak mampu bergerak akibat cedera parah diikat, diseksa dan akhirnya dibunuh beramai-ramai. Okey, so maksudnya sekarang ni bilik ni dah jadi bilik galeri pameran kan. Kalau sebelum ni bilik jadi bilik tahanan perang kan. Okey, dan difahamkan mengikut sejarah, mungkin kata Cikgu Azri dan juga Cik Bahar, difahamkan bilik ini sebenarnya pernah menjadi tempat tahanan tentera Australia. Seramai 145 tentera ini telah ditawan oleh tentera Jepun dan semua mereka itu adalah tentera-tentera yang cedera akibat pertempuran di daerah Muar. Dan anda boleh bayangkan dalam bilik yang kecil ini berukuran kira-kira 10 kali 13 kaki ini, semua tentera tawanan ini telah ditahan hanya boleh berdiri sahaja tanpa makan dan minum. Anda mungkin boleh bayangkan betapa padatnya dan tidak selesanya keadaan di sini sebelum pada hari ketiga mereka dibunuh beramai-ramai. Lama sejarah hitam itu tersimpan. Dipercayai hanya 3 orang yang berjaya meluluskan diri dari tragedi itu. Seorang daripadanya warga Australia, Lieutenant Ben Hackney. Hackney yang mengalami kecederaan parah di seluruh badan serta patah kedua-dua belah kaki telah berpura-pura mati sebelum menyelinap keluar. Jadi pada malam pembunuhan tersebut, Lieutenant Ben Hackney telah berangkak ke bawah berek ini dan beliau telah memotong tali yang mengikat tangan beliau di tiang pilar yang kedua ini. Selepas tali tersebut telah pun dipotong, beliau telah mengangkat ke kawasan perumahan di belakang berek ini dan telah diselamatkan oleh penduduk kampung sekitar 50 meter daripada berek ini. Lieutenant Ben Hackney telah membuat pengakuan di Mahkamah Antarabangsa dan beliau mendedahkan peristiwa yang berlaku di Parit Sulong, dan kemudian barulah terdapat satu pasukan daripada Australia, daripada Overseas War Grief, cuba mencari kesan dan sisa-sisa tinggalan daripada peristiwa tersebut. Sebenarnya kisah ini tidak terbongkar kerana pihak Jepun tidak mengetahui yang terdapat tawanan yang terselamat suatu pembunuhan tersebut, dan Lieutenant Ben Hackney telah menyembunyikan maklumat ini pun di dalam sebuah kapsul yang disembunyikan sewaktu beliau menjadi tawanan di penjara Changi. Dan apabila beliau dibawa ke Thailand untuk pembinaan landasan kereta api maut, beliau telah menyembunyikan kapsul tersebutlah daripada pengetahuan pihak Jepun. Pada Jun 1945, Lieutenant General Takuma Nishimura telah dihadap ke Mahkamah Ketenteraan Australia dan disabit bersalah di atas jenayah perang yang dilakukan di Parit Sulong. Jenayahnya hanya terdedah selepas kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Pada 11 Jun 1951, di usia 61 tahun, Nishimura dijatuhkan hukuman gantung. Hasil kajian penyelidik sejarah perang, Lynette Ramsey Silver, tawanan di dalam berek, dipercayai telah dibunuh dengan pelbagai cara. Antaranya, dikumpul dan ditembak dengan mesin gun di belakang berek. Yang masih hidup pula, ditusuk dengan bayonet sehingga mati. Kemudian mayat-mayat mangsa dituang petrol dan dibakar sehingga tinggal abu sahaja. Selain itu, segelintir tawanan dikatakan telah diikat beramai-ramai di atas jambatan sebelum seorang dipancung mengakibatkan yang lain jatuh ke dalam sungai dan lemas.
Hasil cari gali di sekitar Barek JKR Parit Sulong tidak menemukan waima satu serpihan tulang. Pengkaji percaya bahawa abu dan mayat-mayat yang dibunuh telah dibuang ke sungai dan dihanyutkan arus. Meski sudah 83 tahun tragedi hitam itu berlalu, kisahnya sentiasa menjadi perbualan dari satu generasi ke satu generasi. Pada saya, benda ni ada komitmen bersama kawan-kawan saya yang membantu saya dari segi promosi, maklumat. Cuma saya ni anggap saya sebagai base. Mana apa-apa maklumat, kita gerak sama-sama. So, nama email pun sama. So, saya utamakan untuk naik taraf Majlis Daerah Yumping, Pejabat Daerah Batu Pahat dan Negeri Johor amnya. Dan setelah perbincangan bersama pihak Majlis Daerah Yumping, kita telah bersepakat untuk membuat battle at Parit Sulong setiap Januari setiap tahun. Dan daripada satu kemah, majlis ini telah pun berkembang menjadi 9 buah kemah. Dan ini adalah satu pencapaian yang baik untuk penduduk Parit Sulong. Merujuk kepada sebuah buku bertajuk Menelusuri Sejarah Tempatan Johor, Pekan Parit Sulong telah dibuka pada tahun 1890 oleh Gantang bin Bontak. Gantang memiliki 4 cahaya mata: sulung, awal, manang dan manak. Mengikut jejak bapanya, Sulong amat handal berburu sehingga Sultan Sir Ibrahim, Sultan Johor ketika itu, sering mengajak beliau menemani baginda berburu. Atas kepercayaan ini, Sulong dilantik sebagai naib penghulu kampung Simpang Kiri. Kehebatannya tambah menyerlah apabila berjaya meningkatkan taraf ekonomi kampung. Sebuah parit turut digali dari tepi sungai sehingga ke Simpang 3 sebagai saliran untuk pertanian di kawasan itu. Setelah siap, parit itu dikenali sebagai Parit Sulong. 29 September 1917, anak pertama daripada 4 beradik itu dilantik sebagai Ketua Kampung Parit Sulong. 10 tahun kemudian, beliau menghembuskan nafas terakhir dikala usianya 87 tahun. Setelah meninggal dunia, namanya diabadikan menjadi Pekan Parit Sulong sebagai mengenang jasanya dalam membangunkan kampung. Kamarul Baharin Abdul Karim, generasi keempat kepada Sulong. Mesra dipanggil Bahar, lelaki ini lahir dan membesar di sini, dikala Pekan Parit Sulong sudah menjadi sebuah pekan besar. Sulong bin Gantang ni adalah moyang saya, yang mana saya bernama Kamarul Baharin bin Abdul Karim. Abdul Karim bin Mian, Mian bin Sulong, Sulong bin Gantang, Gantang bin Bontak dan bin Rapang. Apa yang ada istimewa di Parit Sulong itu sendiri? Kita cuma tahu Parit Sulong ni ada Kelepek, tapi itu Parit Sulong kawasan besar. Cuma pekan sendiri, apa kelebihannya? Keunikannya sejarah. Pertama, asal-usul Parit Sulong. Yang kedua, kita jumpa Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, kita jumpa Bintang Tiga. Semua berlaku di Parit Sulong. Maimun Husin, ibu kepada Bahar, sudah menginjak umur 89 tahun. Meski kakinya sudah tidak kuat, ingatannya tentang zaman penjajahan masih kekal di benak fikiran. Selaku anak, Bahar tidak pernah jemu mendengar kisah-kisah lalu kerana baginya sejarah itu banyak mengajar dirinya untuk lebih berjati diri. Pakaian milik datuknya, Mian Sulong, yang sudah melebihi 100 tahun, masih kekal disimpan tanda ingatan. Baju Melayu, sebenarnya kain biasa dengan sebab dia nak cantik, nak pakai macam bertegang gitu, kena gosok, pakai gerus. Gerus ni tak payah gosok. Jadi dia nak simpan lama, baju ni mesti pakai gerus dengan kain ke baju. Itu baju kain songket tu, kain samping ni. Kain seluar tak tahu. Saya datang sini, ini masih batang sagu lagi bersepah ni. Memang kebun sagu dengan padang sekolah ni sawah. Sebab sini dia punya kenderaan dia sampan kan. Daripada Batu Pahat pergi Parit Sulong, Batu Pahat akan sampan. Jadi tak jalan raya ni untuk daripada Johor
pergi ke Muar. Jadi ini dia pekan daripada Johor ke Muar. Sebab Sultan Johor pergi Muar ikut jalan ni, Jalan Bek Sulong. Sini pekannya. Yang Yomping belum ada pekan, Pek Yani belum lagi. Di sini pekan asal. Rumah bangunan pun semua kayu. Bila berlaku kebakaran, habis semua kedai tu terbakar, tu dia ganti kedai batu. Menurut Bahar, rumah arwah moyangnya pernah dibakar oleh pengganas komunis sehingga 100% musnah. Tanpa sebarang harta sempat diselamatkan, hatta sekeping gambar juga tidak kelihatan. Kini sebuah masjid telah didirikan di atas tanah sulung yang dinamakan Masjid Jamik Pekan Parit Sulong. Bagusnya, dia orang ni kita beri penerangan. Saya minta biar budak-budak faham kan. Tapi budak-budak ni sekarang payah. Sebab apa? Dia dah biasa keluar senang. Dulu kita merasa macam ni orang kampung duduk susah. Dia pindah nak randah kalau masa ada komunis tak boleh berani keluar malam di rumah. Masa Jepun malam lari tinggalkan rumah, duduk dalam hutan gitu. Jangan perang lagi dah lah, saya dah rasa macam mana perang. Kita dulu merasa macam mana seksanya nak makan. Kalau nak keluar rumah takut. Syukurlah apa yang dapat sekarang tu. Kita minta-minta budak-budak ni memang bagus. Kita beri penerangan yang betul-betul. Dia je sedar. The most important thing to discover was to find that the buildings that the Japanese used to imprison the prisoners before they killed them were still standing. And to find that the building was still there, and we could identify the spot where they were massacred. You could put the whole story together, which is quite rare when you're doing war research so many years after the event. Perang Dunia Kedua di Malaya berlaku pada tahun 1941 sehingga 1945 apabila Jepun menyerang tanah Melayu, Singapura dan Borneo. Dalam tempoh 2 bulan 8 hari, Jepun telah dapat menawan tanah Melayu dan Singapura sekaligus mengalahkan tentera British sepenuhnya. 44 bulan memerintah, tentera Jepun mengangkat bendera putih namun disambung dengan kemarahan komunis serta darurat. Peristiwa-peristiwa ini membuka hati seorang guru bahasa Inggeris, Muhammad Azri Arbaian, untuk menyelami lebih lanjut tentang sejarah tanah air. Minat saya terhadap sejarah ni bermula daripada saya kecil lagi lah. Sebab saya pun mula menjadi pengumpul barang-barang tentera sejak kecil. Namun apabila saya lihat pengetahuan orang ramai tentang sejarah semakin berkurang dan saya pula mempunyai kelebihan dari segi bacaan kisah-kisah pertempuran yang lalu, jadi saya rasa mungkin ada fungsinya saya sebagai seorang guru untuk berkongsi ilmu yang saya ada. Menabur bakti di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Yassin, Johor Bahru, Azri mula berjinak-jinak mengumpul koleksi dari Perang Dunia Kedua sejak 2011. Tahun demi tahun, jumlah koleksinya kian bertambah sehingga ditawarkan membuat pameran dan ceramah Perang Dunia Kedua di Sekolah Menengah dan Rendah serata Johor. Bayonet ini antara koleksi asli pertempuran Jitra yang dibeli dari pengumpul keris Kulim Kedah. Senjata tajam berbentuk seakan pisau panjang ini diletakkan pada muncung senapang. Koleksi bayonet-bayonet tersebut turut diperolehi secara tempatan dan tidak dapat diperolehi dalam masa yang dekat lah. Saya mengambil tempoh sehingga 5 tahun untuk mengumpul bayonet yang ada, dan yang terbaru adalah koleksi bayonet tentera Jepun yang mana saya perolehi daripada Kedah daripada pertempuran Jitra. Untuk membezakan bayonet British dan Jepun, bayonet Jepun mempunyai tanda-tanda bunga sakura dan juga logo-logo kilang, manakala bayonet British terdapat cetakan crown di bilah bayonet tersebut. Selain bayonet, Azri memiliki 6 helmet Mark II, 5 unit buatan England dan 1 buatan India. Helmet ini juga dikenali sebagai helmet Brodie, mengambil sempena nama perekanya, John Leopold Brodie, yang dipaten pada tahun 1915 sewaktu Perang Dunia Pertama. Sebagai seorang pengkaji sejarah, saya memang fokus kepada tentera-tentera sukarela negeri Johor.
Antara salah satu koleksi saya adalah lencana daripada Johor Volunteer Engineers, di mana ia melambangkan kepala Badak Sumbu. Ini adalah logo pasukan tersebut sewaktu sebelum Perang Dunia Kedua. Ia agak unik kerana anggota pasukan ini tidak ramai, sekitar beratus orang saja. Dan antara rencana yang terselamat, saya rasa kurang daripada 1/10 daripada yang ada pada masa sekarang lah. Dalam siri pameran yang disertai, lelaki 41 tahun ini cenderung menggunakan diorama sebagai satu strategi untuk menarik minat pelajar terhadap sejarah. Berbakat dalam bidang seni, Azri mencipta sendiri diorama dan kini sudah mempunyai 17 koleksi. Berdasarkan pengalaman saya pergi membuat pameran di sekolah-sekolah dan juga di institusi pengajian yang saya pergi, untuk menerangkan tentang sejarah ni saya memerlukan diorama sebab ia menjadikan kerja saya lebih mudah kerana para pelajar mereka suka untuk melihat diorama dan pada masa sama dapat memberikan efek visual yang baik kepada mereka seperti warna pakaian, bentuk-bentuk webbing, iaitu poket-poket untuk peluru dan juga makanan. Setiap diorama yang saya bina biasanya mengambil masa agak lama kerana ia bermula daripada kajian daripada buku-buku yang menunjukkan sumber tersebut. Sebagai contoh, diorama di Bakri, di mana saya akan melihat video daripada koleksi video daripada Australian War Memorial dan saya akan mengikut seperti apa yang berlaku pada waktu tersebut. Okay, antara koleksi yang saya paling hargai adalah topi ini. Ini adalah slouch hat daripada pihak Australia, di mana patches ini ataupun flash ini adalah yang telah berada di Parit Sulong sewaktu tahun 1942, milik salah seorang keluarga yang terselamat sewaktu pertempuran dan balik semula ke Australia, dan mereka telah mengirimkan patches ini kepada saya sebagai bahan pameran untuk acara-acara saya lah. Koleksi lain yang dimiliki adalah uniform tentera Jepun dan Australia, mata wang Jepun, teropong, kompas serta bedak kaki. Terkini, bapa kepada 3 cahaya mata ini sudah mempunyai lebih 300 item dari Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam dan Perang Teluk. (18 Januari lalu, majlis memperingati Battle of Parit Sulong dijalankan di Tugu Peringatan Parit Sulong. Acara anjuran kali ketiga ini turut diiringi pasukan pancaragam Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF. Majlis dihadiri Majlis Daerah Yong Peng, Wakil Kedutaan Australia, ahli keluarga mangsa, pengkaji sejarah dan penduduk setempat. Tugu peringatan ini dibina pada 2007 oleh pihak tentera Australia sebagai mengenang insiden hitam yang dikenali sebagai Parit Sulong Massacre itu. We begin with the wreath laying and then we have the 1 minute of silence. This event is wonderful because back in 1997 I proposed to the Australian government that we have a memorial, and it took 10 years, 3 months and 4 days for it to happen. I came to the unveiling that time and now I've come back with 21 relatives of the men who died here, either massacred at the bridge or died in the fighting, and they've come today especially to attend this memorial. The most important thing to discover was to find that the buildings that the Japanese used to imprison the prisoners before they killed them were still standing, because so many of the buildings in the war were destroyed in the fighting. And to find that the building was still there, and we could identify the spot where they were massacred, you could put the whole story together, which is quite rare when you're doing war research so many years after the event. Tujuan kita membuat Battle at Parit Sulong bukanlah untuk mengagungkan kolonialisme ataupun imperialisme.
seperti kuasa-kuasa British, Australia ataupun Jepun. Tujuan kita mengadakan Battle Parit Sulong adalah untuk meraihkan keamanan. Okay, ini kerana semua pihak hadir dan mereka saling mengenang perkara yang telah berlaku pada masa dahulu dengan cara yang baik. Kita berhubungan dengan baik, duduk makan bersama sehingga majlis selesai. Berek Jabatan Kerja Raya JKR Parit Sulong dahulunya dipanggil Berek PWD, Public Work Department. Struktur bangunan ini dibina sebelum Perang Dunia Kedua oleh British sebagai lokasi penginapan pekerja pembinaan jalan raya, jambatan dan pelbagai infrastruktur di Parit Sulong. Tahun berganti tahun, binaan ini semakin terjejas dan rosak. Namun pada 2015, berek ini telah dibaik pulih hasil usaha badan-badan berwajib serta penduduk setempat, sekaligus diwartakan sebagai bangunan warisan Parit Sulong. Dua unit berek dijadikan Galeri Sejarah Parit Sulong dengan dipengurusikan oleh Kamarul Baharin Abdul Karim. Tinggalan sejarah seperti peluru, kompas, kancing tali pinggang dan shilling yang ditemui di sepanjang Sungai Simpang Kiri dipamerkan di sini. Sejarah ini mendewasakan kita dan kita pelajari apa yang berlaku sebelum ni. Kita mendapat ilmu yang manfaat. Sejarah ni kita untuk yang akan datang. So kena jaga, kena simpan, kena hayati, kena menjiwai. Benda sejarah ni kena menjiwai bahawa ada aura dia yang timbul dengan sendiri dia. Sebab kadang sejarah ni kadang orang tak minat sejarah lah. Sebab apa? Cerita lama kan. Tapi jiwa tu nak kenal lah. Sebab tu kita semangat patriotik kepada negara kita Malaysia. Apabila berlaku peperangan, semua pihak akan merasai kehilangan, di mana ada yang kehilangan suami, abang kehilangan adik, di mana keluarga kehilangan saudara terdekat, dan inilah sesuatu yang menyedihkan bagi sesengah pihak yang kehilangan ahli keluarga suatu pertempuran. Sejarah ini adalah sesuatu yang perlu diingati, di mana terdapat pepatah mengatakan sekiranya kita tidak mengingati sejarah, kita akan mengulangi sejarah yang sama dan kesilapan yang sama. Oleh itu, sama-samalah kita menghayati sejarah dan simpan untuk generasi yang akan datang.